Saya mulakan dengan Dr. Azam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Tan Sri. Saya dah pergi banyak forum tapi hari ini saya menggigil kerana saya nak soal bekas bos saya. Okey, pertama terima kasih kerana meluangkan masa untuk sudi bersama kami. Sebagai bekas adun di bawah bimbingan Tan Sri, saya berani mengatakan bahawa Tan Sri adalah arkitektur negeri Johor. Tepuk tu tak kuat, kuat sikit lagi lah bagi saya semangat sikit. Okey, saya ada dua soalan. Pertama menjurus kepada PRN Johor dan yang kedua ialah sedikit pandangan tentang prestasi Barisan Nasional dan UMNO di PRN Sabah. Jadi saya mulakan yang Sabah dululah. Okey, Tan Sri. Tan Sri setuju tak dengan saya bahawa kita kalah hampir, kita hanya menang 5 lah, minta maaf, daripada 42, 43, 45 adalah disebabkan oleh metodologi UMNO dan Barisan Nasional menggunakan kaedah sejak merdeka dulu. Ketuk pintu, cara pendekatan dia. Saya nak beritahu Tan Sri, saya ingat lagi ketika tenang, PRK tenang, Tan Sri melawan arus dengan mengatakan bahawa kita tidak mahu jentera dari luar. Saya ada bersama Tan Sri. Berlawan dah Tan Sri dengan orang-orang jentera-jentera KL yang nak letak, nak taruh macam-macam lah. Dan kita berjaya menang dengan cemerlang. Dengan kos yang hampir 30% daripada yang sepatutnya bila jentera datang. So saya rasa dalam keadaan sentimen anti Melaya di Sabah, dihantarnya gerombolan satu Malaysia berkampung, ini saya dapat feedback. Pukul 2 petang ketuk, Assalamualaikum, orang kampung marah. So saya nak, soalan saya ialah, adakah Tan Sri setuju tentang metodologi UMNO dan Barisan Nasional di Sabah? Selain daripada proses yang Tan Sri kata tadi, pecah undi dan sebagainya, itu kita tak nak komen lah. Okay, itu soalan pertama saya. Yang kedua ialah, saya risau Tan Sri tentang PRN Johor ni. Nak ingatkan Tan Sri dan juga semua yang ada bahawa Johor adalah Barisan Nasional, bukan kerajaan perpaduan. So Tan Sri, saya nak sebut agak sensitif sikit. Menteri besar yang ada pada hari ini tidak dilantik secara norma. Ada sedikit kegusaran saya kerana ia tidak dapat sokongan 26 bahagian seperti yang dulu zaman-zaman Tan Sri. Saya belajar dua perkara daripada Tan Sri, good governance dan integrity. So apa yang saya risau ni Tan Sri, sebagai budak muda, saya tak kata On Hafiz tak baik, bagus, bagus. Buat kerja cara dia. Tapi saya risau bahawa ketika nanti nak PRN Johor, dia tidak cukup ada kekuatan untuk mempertahankan Barisan Nasional secara solo di negeri Johor. Itu yang saya risau. Dan saya mengharap kepada pengurusan dan juga organizer supaya perbincangan kita hari ini dan Tan Sri harus dilantik sebagai sebahagian daripada penasihat supaya kita ada local standby dalam membantu negeri Johor mendapat keputusan yang sama hebat seperti yang lepas. Terima kasih Tan Sri. Maaf kalau agak-agak. Terima kasih. Merujuk kepada Sabah. Okey, sebenarnya Sabah, kita kenal Sabah. Saya pun pernah saya berkempen bagi pihak UMNO Sabah dalam satu pilihan raya umum negeri. Tadi saya makan tengah hari, ada satu hamba Allah baru balik daripada Sabah.
Dia kata, Tan Sri, kami kena kepung. Minta maaf lah. Lebih kurang 20 tahun yang lalu, saya di Sabah, satu pilihan raya. Saya terdengar satu perkataan yang sama. Saya pernah dikepung. Kerana agaknya, minta maaf Tan Sri, apa yang dihulurkan tak memadai agaknya. Maka pada malam berkenaan saya terpaksa balik ke Kota Kinabalu supaya menyelamatkan keadaan kami. Semua kami balik pada malam itu juga ke KK. Jadi minta maaf lah, itu Sabah sebenarnya begitulah keadaannya, berlarutan. Tapi jangan dibawa di Johor. Faham? Kerana kebelakangan ini saya ada juga dengar cerita. Saya ada pendekatan yang dibuat di Johor ialah dengan cara memberi beras. Memberi apa lagi? Minyak. Minta maaf. Dan agaknya tunai. No, don't do that. Kita tak pernah buat begitu. Kita di Semenanjung tak ada, Tan Sri. Apatah lagi kita di Johor, tak ada. Kalau kita beri beras, minyak, gula kan, masa banjir. That's all. So, itu sebab saya bermula tadi mengajak saudara-saudara sekalian, ajak kawan-kawan berfikir semula tentang masa depan orang Melayu ini dalam politik. So saya mementingkan kita dalam bentuk apapun keputusan kita buat berdasarkan apa yang kita fikirkan, kita pertimbangkan, bukan berdasarkan kepada kita dapat bekalan beras, minyak, cash. Okey, itu satu. Jadi perkara kedua, pilihan raya negeri ni di Johor, ialah saya kira orang luar lah. Tapi sempena dengan pilihan raya negeri yang berlangsung, kita menang dapat daripada 56 tak salah saya, kita menang 40 gitu ya. Menang yang baik. Alhamdulillah. So, kalau saya lah berada di negeri, saya akan berhujah untuk mengatakan kita di Johor, insya-Allah kita go solo. Amin. Itu saya punya pilihan. Amin. Dengan syarat kita, tadi saya tak sempat nak sebut, saya minta kita bukan sahaja di bahagian, kita sampai kepada PDM. Maksud saya, go to the PDM untuk memujuk, untuk mengajak dia berfikir dan juga memulihkan perpaduan Melayu di PDM yang berkenaan dalam UMNO. Itu sepatutnya yang dapat dilakukan. Kalau kita confident go solo, maka kita berusaha sampai ke tahap itu sekali. Saya ingat lagi masa isu Anwar Ibrahim, saya pergi ke setiap universiti untuk berjumpa mahasiswa di Johor, di universiti, walaupun di Sabah, saya jumpa. Tapi pada masa tersebut, saya berjumpa dengan apa saya panggil opinion leaders in Johor. Saya jemput 1000 imam datang ke Johor Bahru untuk bersama dengan saya. 1000 satu perjumpaan terlalu ramai. Sekolah 500. Ketua kampung, guru-guru agama. Untuk kita menjelaskan tentang isu Anwar Ibrahim pada masa tersebut. Itu maksud saya. Jadi, itu dua jawapan saya. Itu Adam, terima kasih. Terima kasih Tan Sri.
Saya memang ingat lagi Tan Sri dulu sebelum pilihan raya memang turun sampai ke peringkat PDM. Saya ingat lagi ramai kita yang duduk di PDM pada waktu itu. Bila Tan Sri nak datang, kita pun dah, walaupun dah bersedia, tapi ketar-ketar. Saya nak tanya pandangan Tan Sri Aziz dalam perkara ini. Apa patut Johor buat nak menghadapi pilihan raya? Saya tanya tu bukan kerana apa, kerana Tan Sri Aziz dulu bekas Menteri Timbalan Menteri Besar Pahang. Latar belakang banker dahulu. Kemudian pernah jadi Timbalan Menteri. Dan dia juga seorang yang sangat inovatif memimpin Mubarak Pusat. Bekas wakil rakyat. Jadi macam mana kita nak menghadapi untuk memastikan kita boleh menang? Ijo. Apa salahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lama Tan Sri Ghani Osman, Saudara Osman Desa dan seterusnya sahabat-sahabat, saya rasa Johor merupakan satu political landscape yang amat stable kalau dibandingkan dengan negeri lain di Semenanjung. Saya tak masuk Sabah Sarawak kerana wujudnya satu semangat besar bangsa Johor dan sejarahnya, sejarah UMNO sendiri, sehingga kan the founder of UMNO, orang yang mencipta UMNO itu sendiri, Allahyarham Datuk On, bila keluar UMNO stay on. UMNO tak kucak-kacir. Terkeluarnya seorang yang dulunya menubuhkan UMNO. That's how strong UMNO punya ahli-ahli waktu itu. Ditanam dengan semangat. Saya amat gembira apabila Tan Sri Ghani menyebutkan identiti nasional ni, bangsa Johor ni ada identiti tersendiri. Dikuatkan dengan holistik, kepimpinan holistik. Tan Sri mengatakan bukan saja kita nak menentukan pemimpin itu dengan tugas-tugas hariannya, tetapi jati dirinya, kepimpinannya, baik bab agama maupun bab dunia. Jadi dengan skop semacam itu, sistem education Johor itu sendiri unik yang sepatutnya ditiru oleh semua negeri-negeri. Kawan-kawan saya daripada Johor semua hebat dari segi agamanya. Pasal dia dilatih pagi sekolah biasa, petang sekolah agama. Itu patut diwujudkan seluruh negeri-negeri Malaysia ni. Ambil contoh. Jadi apabila Tuanku Sultan mengatakan model pendidikan di sini merupakan satu model yang terbaik yang sepatutnya digunakan oleh negeri-negeri lain, saya setuju. Kerana nak menunjukkan kepimpinan yang holistik dunia dan akhirat. Dan saya juga amat setuju dengan apa yang Tracy buat untuk nak meningkatkan ahli-ahli politik kita. Yang terbaru ini ialah orang-orang muda 18 tahun. Dia tak tahu apa itu sebenarnya politik. Political literacy dia tak sebegitu mendalam. Mungkin dalam pilihan raya akan datang dia akan tanya mak dia, mak hari ini kita nak undi siapa? Ataupun bergantung kepada ni. Ini yang buatkan dia membuat keputusan. Kedua, apa yang disebut oleh Tan Sri tadi sebenarnya satu perancangan besar untuk memecah belahkan Melayu. Ini kerja Yahudi. Dia memula dengan Singapura. Tak ada satu kawasan pun di Singapura di mana ada satu kawasan pilihan raya majoritinya Melayu. Zero. Dia dah agih-agihkan. Kalau sekiranya satu tempat
apartmen yang dibuat tak boleh lebih daripada 20% Melayu. Kalau dia kurang daripada 70% penduduk-penduduknya di Singapura, diimport daripada Hong Kong dan juga daripada Taiwan. Dia tak ambil orang Melayu. Cina tu dia maintain sekurang-kurangnya 70%. Kita try dari segi ini. Kita lemah mempertahankan perpaduan antara kita dan DAP ni Lim Kip Siang dia dah berjaya. Tengoklah dia sekarang menjadi part of the government. Sehingga kadang kita berpecah. Kita ada siapa Perdana Menteri Malaysia? Semuanya ex-UMNO members. Pasal apa dia buat parti baru? Nak jadi Perdana Menteri. Semua Perdana Menteri Malaysia adalah asal usulnya timbalan Presiden UMNO lah. Ada nak 2 kali Dr. Mahathir, 2 kali 2 round jadi Perdana Menteri. Parti lain second time. Lepas tu Ismail Sabri sahabat saya. Naik Presiden saja UMNO. Kawasan Bera tu, daripada Bera kawasan saya tu. Perdana Menteri. Lepas tu datang pula Mahyudin, Perdana Menteri. So, kita berpecah ni. Tetapi daripada UMNO tu dia pecahkan, dia nak jadi Perdana Menteri, dia buat parti baru. Ini semuanya ada gagasan pemikiran untuk memecahkan orang Melayu, bangsa Melayu, agama kita di tanah air kita sendiri. Mubarak baru saja mengadakan Musyawarah Agung. The first thing we do dari segi resolusi kita buat persempadanan kawasan pilihan raya. Politik kita adalah kuasanya berasaskan pada kawasan pilihan raya. Kita buat pengkajian. Di semenanjung tanah Melayu kita ni, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, ramai orang Melayu tetapi paling kurangnya ahli-ahli parlimen. Waktu itu sengaja dibuat oleh Dr. Mahathir. Dia tak mahu orang-orang Melayu daripada 4 negeri ni ramai sangat masuk ke parlimen kerana mereka akan jadi wakil PAS. Ini sebenarnya. Sebab itu Kedah, Terengganu ada 8 saja kawasan parlimen. So usul telah dibuat oleh Mubarak dalam Musyawarah Agungnya 2 hari sudah untuk mengatakan kita kena buat pemetaan kawasan pilihan raya baru mungkin sebelum 2027 kalau pilihan raya diwujudkan kerana ianya mengambil masa lebih kurang 8 bulan. Maksudnya kalau buat daripada sebelum Mac atau April 2026 mungkin kita dapat buat kawasan pilihan baru 2027 untuk pilihan raya. Sabah Sarawak dia pilihan raya, kawasan pilihan raya parlimen dia lebih kurang pukul rata 63,000 je. Kelantan, Terengganu, Pahang tadi yang saya sebutkan tadi, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah 100,000 pukul rata. A difference of dekat 40,000. Maknanya sekarang ini kita boleh kaji semula meningkatkan kawasan pilihan raya di kawasan-kawasan Melayu dan kita kaji based on urban, semi-urban, luar bandar, rural. Ini semua orang buat. Di Australia pun begitu. Kawasan luar bandar, tak ramai penduduk, luas, kurang infrastruktur, tingkatkan. Buatkan satu kawasan pilihan raya. Sungguh padianya 60,000. Kita buat macam tu. We must because the basis of power, kuasa berlandaskan kepada kawasan pilihan raya di mana pengundinya menyebelahi kita. Buatlah peta masing-masing. Very important. Kalau tak buat begitu, dan sekarang ini bila DAP berkuasa, dia nak buat urban renewal ni. Itu membahaya sekali. Wilayah persekutuan, Teresa Kok, 300,000 pengundi dia, majoriti 200,000. Dia will demand 3 kawasan parlimen. Ini membahaya. Sebab itu Johari Ghani dia buat satu UMNO telah membuatkan satu kongres untuk menentukan bagaimana perkara ini dapat diselidik semula untuk mempertahankan. Kita juga bersalah, Datuk Tan Sri. Tanah-tanah di kawasan wilayah persekutuan misalnya, tanah kerajaan diprivatiskan, buat bangunan tinggi-tinggi 40-50 tingkat, harganya 500,000, 600,000. Cayu nak alik masuk, orang Melayu tak boleh masuk. And this is happening. Yang memerintah wilayah persekutuan orang Melayu. Kita tak buat. Saya tanya, saya dulu pengurusi zakat wilayah persekutuan dan Mawi. Saya tanya orang-orang di agama Islam pejabat ni, berapa masjid yang mempunyai tanah yang luas untuk dijadikan satu pusat pembangunan kependudukan, bukan untuk beribadat saja.
10 di kawasan saya. Masjid ada 5 ekar. Masjid saya pun bila Masjid Sarjana Umar Khattab Bukit Damansara. Tan Sri Samit pengurusi. Saya tanya bila 10. Bangunkan apartmen tinggi-tinggi, anak-anak muda jadi ahli-ahli karya. Pentingnya pengundi. Yang saya nakkan pengundi Melayu tu, anak-anak muda tu. Sekarang pun nak buat, tapi tak buat lagi. Maknanya wilayah persekutuan sebagai contoh di mana kita cuai dengan strategi yang dibuat oleh mereka dan kita tidak membalasnya dengan satu pendekatan strategik untuk meningkatkan pengundi-pengundi Melayu di kawasan. Besok wilayah persekutuan sekarang dia lah 2 hari seorang dia yang UMNO-nya, 2 hari Gani je seorang. Dia PKR 2-3 orang, Melayu 4-5 orang je. Jadi ini masa depan yang amat merisaukan. Saya rasa persempadanan ini penting sekali untuk menegakkan politik Melayu di mana-mana saja. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Satu pandangan yang bernas, satu informasi yang sangat berguna kepada kita. Saya nak tanya Datuk Man. Dia pergi ke Sabah, berkempen, berjumpa kawan-kawan. Saya nak tanya, dalam PRU akan datang ni, penyakit Sabah tu agak-agak menjangkit tak di Semenanjung ni? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Adam, Tan Sri Gani, Tan Sri Aziz dan semua sahabat-sahabat, Ketua Bahagian dan sebagainya. Saya nak terus kepada tajuk jawapan kita tu. Yang pertama, di Sabah baru ni kami pergi tak banyak hari. Kami pergi dalam rasa 5 hari je. Lepas tu kami balik, kami tak pergi dah. Sebab dia gini, saya risau juga balik pada soalan tadi. Penyakit Sabah tu mungkin akan berjangkit dekat kita di Johor. Pertama, kita syok sendiri. Yang kedua, kita kempen sama-sama, kita BN je. Pengundi sebenarnya tu, yang itu tak undi kita. Kenapa? Itu kita kena fikir. Ialah dalam konteks Sabah, Sabah first, Sabah for Sabahan, itu mengena. Jadi sentimen, perasaan mengambil tempat kepada pengundi. Hak cerita bagi duit ke apa ke, yang tu saya tak mau cerita. Dan apa yang kita takut, penyakit macam tu di Johor nanti, sebab sebelum tu di Sabah tu kita target kita boleh dapat 15 ke 22 seat. Ini putih dan ini kita boleh menang. Akhirnya dapat 5 aja. 5 aja. Maknanya tak boleh baca. Bacaan dalam kertas tak sama dengan hakikat sebenarnya. Yang ni kita kena ingat. Di Johor kena ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, Johor ni nak pilihan raya. Kita kata nak perang lah, nak perang. Kalau kita nak perang, pertama, apa kekuatan kita? Yang kedua, apa kekuatan dan kelemahan musuh? Yang ketiga, bagaimana di medan perang besok? Jadi benda-benda macam ni saya rasa orang Johor boleh jawab. UMNO kuat di Johor. BN mesti menang cemerlang. Ini yang veteran tak? Dan tadi Tan Sri Gani sebut kita jangan berpecah. Kita start bekerja daripada sekarang. Apa bentuk strategi itu terpulang pada orang Johor. Strategi di Johor tak sama dengan strategi di Sabah. Tan Sri Isa Samad pernah sebut, Tan Sri Gani pun ada dalam majlis kita punya brainstorming session. Cawangan-cawangan kena jaga. Cawangan-cawangan tu kena jaga. Kena imarahkan. Kalau cawangan kuat, PDM besok hebat, ramai orang tempatan buat kerja, maka
hak yang luar-luar datang tu cuma bantu je. Masalahnya hak kita di PDM tu tak kuat, tak kemas. Jadi tuan-tuan, itu satulah dari segi jentera, dari segi kita punya kekuatan. Saya tak tahu di Johor ni pembangkang tu tahap mana. Sebab pembangkang ni akan datang masa pilihan raya. Itu aja, dia buat kacau masa itu aja. Kalau di Sabah tu PAS boleh menang satu, yang kita tak terfikir pun PAS boleh menang. Maka di Johor besok dia buat kacau. Silap-silap ada tempat-tempat yang kita tak jaga. Silap-silap dia boleh menang juga 3-4 kursi, kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi kita kena jaga daripada sekarang supaya jangan ada orang lain masuk. Macam mana kita nak buat? Inilah grassroots ni. Grassroots ni bahagian hebat daripada sekarang. Kena buat kerja daripada sekarang. Dibantu oleh veteran. Veteran ni sebenarnya saya selalu sebut Tan Sri, semangat tinggi, tenaga bukan ada sangat. Tapi hari ni kita semangat sikit kerana dibantu oleh Mubarak. Veteran dan Mubarak berpisah tiada. Satu lagi saya nak sebut, pemikiran pengundi sekarang ni dah berbeza. Dah berbeza. Tak macam dulu. Kita tak boleh nak baca. Kita tak boleh nak baca. Anak-anak muda, saya pun ada pergi, baru ni saya pergi mana, UUM kah? Dalam satu bicara tu, satu soalan student tu tanya, dia kata kami tak berminat politik lah sekarang ni. Banyak kecelaruan, kami pun tak faham parti mana yang kami nak sokong. Bergaduh macam-macam dalam politik ni. Apa pandangan Datuk? Tanya macam tu. Saya kata gini je lah, kami ni dah tua-tua, kami dah rasa senang, kami dah rasa dah jasa-jasa politik. Tapi boleh, tak nak terlibat politik tak apa, tak nak join UMNO tak apa, tak nak pakai BN tak apa. Besok akan dapat pada orang lain, anak-anak akan rasa akibat dia. Anak-anak cucu-cucu ni akan rasa akibat dia, yang mana politik celaru akan mengatasi politik yang sepatutnya. Boleh duduk diam dah. Jadi cuba study lah, fikirlah parti politik mana yang bagus. Buku ada, kajian ada. Parti politik mana yang terbaik di kalangan parti politik yang ada. Apa tu? Join, sokonglah. Saya cakap macam tu je lah. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, balik pada soal Johor ni kan. Adakah pemikiran rakyat Johor, pengundi Johor khususnya, sebab saya tak mau kita syok sendiri tak jadi. Ya, adakah pemikiran pengundi di Johor ini selesa dengan kita akan pilih BN dalam pilihan yang akan datang? Macam mana kita nak buat? Ini tugas kita bersamalah, tugas bahagian, tugas semua pihak supaya kita bergerak segrup. Jangan dua minggu tu kita nak kempen. Tan Sri, pengalaman kita 2 minggu ni tak sempat. Sekarang kita kerjaan BN. Di Johor ni. Kita bukan kerjaan paduan, kerjaan BN. Ya? Sebab tu Tan Sri berani kata kalau we go solo, lagi bagus rasanya. Sebab Johor lain. Kan? Jadi semua pihak, ya, kerajaan Johor, pegawai kerajaan, semua kita daripada sekarang, memang saya tahu dah bekerja. Memang kita dah bekerja. Tapi kita tak nak orang lain masuk kacau Johor ni. Kalau boleh Johor ni jangan kacau lah. Ini tempat UMNO, ini tempat kita. Parti lain tu tak payah kacau lah. Syaratnya kita kena kuat. Semua tempat-tempat kita dah masuk dan kita dah pasang. Dan saya satu nak sebut Tan Sri dan sahabat-sahabat sekalian, kita veteran ni satu program yang baik, yang cantik, tapi tak berapa nak berjaya lagi. Keluarga aku pengundi BN. Tan Sri, keluarga aku pengundi BN. Kita tak kata keluarga aku ahli UMNO, tak payah sebut UMNO, tak apa. Tetapi keluarga aku pengundi BN. Setiap keluarga kita mesti mengundi BN. Yang ni Datuk Puas selalu duduk sebut.
kita ada keluarga, anak, menantu, cucu yang boleh mengundi dan sebagainya. Saya ingat yang ni pun daripada sekarang lah kita kena buat. Ya, daripada sekarang lah kita kena buat program keluarga ke, program yang kita buat peringkat, tak kisahlah peringkat bahagian ke, peringkat mana ke, kita bersama dengan anak-anak kita, supaya kita tak mahu kita pejuang-pejuang UMNO tapi anak kita entah apa parti yang dia pangkah besok, kita tak mahu. Ini pada saya sebenarnya, kalau Dato' Azam tadi dia bimbang hak lain, saya bimbang ni anak-anak kita esok yang boleh mengundi ni, dia tak ikut kita. Dia tak ikut kita. Jadi ini menjadi tanggungjawab kita semua untuk memperkemaskan. Dan saya amat seronok hari ni sebab bila Tan Sri Aziz Mubarak sama-sama kita, saya pun bisik nanti kita Mubarak dengan veteran ni, kita bergerak bersama ni lebih berkesan lagi. Lebih berkesan lagi. Lepas ni nak ajak Tan Sri Aziz pergi Perlis, Kedah semua. Ni negeri-negeri yang kalah ni, kalau kita kaji lah, apa dia panggil apa? 4 negeri yang pembangkang menang ni, ambil Tun Mahathir sebagai SG4. SG4 Dato' Azam. SG4. Cuba kita tengok, dia ni membangun hebat kan? SG4 ni yang penasihatnya Tun Mahathir lagi teruk pada kerajaan-kerajaan yang ada sekarang ni. Kalau nak banding bab agama, Kedah dengan Johor, Kelantan dengan Johor, lebih bagus Johor lagi daripada negeri tersebut. Itu hakikatnya. Pergi compare Pulau Pinang dengan Kedah dari segi pembangunan Islam, Pulau Pinang lebih bagus lagi. Jadi saya nampak jentera orang kita semua ready. Yang pastinya nak cari pengundi supaya memangkah kita Barisan Nasional. Ini tugas kita, tugas bersama. Dan saya nampak hari tu, ingat ke Johor tu, bolehlah kita jadikan sebagai satu keputusan untuk melihat kepada pilihan raya yang ke-16. Nampaknya tak jadi. So kita harap Johor ni lah, Johor, Melaka akan memberi satu impak ataupun kesan kepada pilihan raya umum besok. Itu kita harap pada Johor. Baik, terima kasih. Terima kasih Dato' Osman Desa. Saya nak bagi peluang kepada kaum wanita kalau ada sebarang soalan, pandangan ataupun kritikan, terbuka. Ada? Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Sila Dato' Rahim. Dato' Rahim ialah Ketua UMNO bahagian Ledang. Saya minta tadi Tok macam tengok boleh tak boleh kan. Kalau tak boleh saya balik. Saya bagi. Okey kan, ni saya nak ulas tadi saudara Azam cakap kan, dia kegusaran pasal On Hafiz. Dulu kita mula dia jadi menteri besar, kita yakin tak yakin. Tapi bila dia jadi menteri besar, alhamdulillah budak muda sokongan pada dia banyak. Sekarang pundi-pundi orang muda banyak pada dia. Betul tak? Gunakan TikTok cara dia, betul? Betul. Dia kata 26 bahagian dia tak dapat sokongan. Saya dalam bahagian ni saya tahu daripada ketua-ketua bahagian tadi, semuanya sokong pada Dato' On Hafiz ni. Alhamdulillah. Betul sahab, saya sokong daripada Dato' Ghani tadi. Kita pergi Solo, insya-Allah kita boleh menang. Barisan Nasional boleh menang. Pergi ke Solo, saya yakin. Kerana Dato' On Hafiz ni dapat sokongan dengan bantuan-bantuan yang ada hari ni. Dengan semarak subuh. Hari ni saya daripada pukul 5 bangun ni, belum berehat lagi ni. Betul? Tadi pukul 5 pergi semarak subuh kat Teluk Imba. Lepas tu kita pergi bantuan kasih ibu-ibu tunggal 829 orang di Serom. Serom saja. Kalau dicampur di Ledang ada lebih kurang 2,000. 2,000 ni. Ni esko wanita ni. Kan kerja keras. Bantuan pada petani-petani, nelayan-nelayan, pada pekerja SWM, macam-macam bagi bantuan ni. Kerana ekonomi kita baik, di negeri Johor ni baik. Kan itu pulangan balik pada rakyat. Saya tak dapat lah.
Kan. Saya tak dapat apa pun. Pencen pun tak ada. Sebab kalah 2018 tsunami. Apa nak buat? Tapi dah 62 ni jaga je UMNO. Saya pun tak bertanding. Calon-calon ni perlunya orang-orang muda. Ni yang tua-tua nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Menteri Besar ni, semua nak buat apa? Kan beri yang muda ni, buat pengundi-pengundi ni orang muda. Betul, kita beri sokongan je. Kita beri sokongan je. Kan? Yalah. Itu sebab saya yakin di bawah pimpinan Datuk Wan Hafiz ni, insya-Allah kita boleh, Johor boleh menang. Sebab Johor is Johor. Johor is Johorian. Dan juga federal tak tahulah, tapi saya yakin kalau federal ni, kita ni memang UMNO ni orang dah fitnahkan kita dulu macam-macam. Kita nak memulihkan UMNO ni bukan senang. Kan lambat makan masa. Tapi kalau kita di federal bersama PH, saya yakin di Pagoh ni, kalau PH bersama UMNO ni boleh tumbang Tan Sri Muhyiddin ni. Saya yakin. Undi DAP, undi PH tu, betul tak? Undi PH tu dengan UMNO ni gabung, kalah Tan Sri Muhyiddin. Itu sebab dia cakap ya amdap dia takut kita bergabung di sini kita kalah. Dan juga apa tu di sini PN akan kalah, Tan Sri Muhyiddin akan kalah. Bersama juga kalau mau muda pun kalah dia. Dia akan kalah. Kan? Dan juga ada beberapa tempat macam di Segamat, di Sekijang, kita boleh menang balik. Kita boleh menang balik. Kan? Cuma ditangkap, diledang, memang kita tak boleh menang. Sebab kalau Melayu masih berpecah, tak boleh menang. Kan? Masih PKR lagi. Tan Sri kata nak pujuk saudara Zaidi tu, rasa saya nak pujuk, boleh pujuk, tapi dia nak bertanding, kita kena ikut dia. Ini budak keras kepala ni semua. Kita tahu dalam ledang, masa Tan Sri cakap dia boleh pujuk sebab dia menteri besar dulu. Kalau dia tak menteri besar, orang tak epak kan lagi ni. Betul tak? Dia tak epak dah. Kan? Itu sebab saya yakin apa yang ditutup tadi, Tan Wan Hafiz ni dapat sokongan daripada bahagian-bahagian. Sekarang insya-Allah dengan macam-macam bantuan yang ada ni, insya-Allah Johor boleh menang untuk PRN akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman Tan Sri Aziz dan juga Datuk Osman Desa, sekarang ni kita anak-anak dan cucu-cucu masa peperiksaan SPM. Di Johor ni berbeza dengan negeri lain, ada kit makanan untuk mereka yang mengambil peperiksaan. Ada kit untuk alat peperiksaan, pensil dan apa semua sekali, semua ditanggung oleh Datuk Wan Hafiz sebagai Menteri Besar Negeri Johor. Untuk makluman, saya bagi satu sahaja soalan penghabisan kerana program kita akan tamat pada pukul 5 petang. Satu soalan penghabisan. Hari ini merupakan hari yang bersejarah lah, kerana kita dapat jumpa dengan Tan Sri, Datuk Menteri Besar kita yang kita kasihi, Datuk Menteri Besar kita Datuk Haji Abdul Ghani bin Osman. Tan Sri Datuk Haji Abdul Ghani bin Osman ni merupakan Menteri Besar yang tersohor di negeri Johor ni. Segala perancangan dan aktiviti-aktiviti digerakkan sepanjang perkhidmatan beliau, saya kira rakyat Johor amat-amat menghargainya. Tapi pada hari ini apa yang disebut oleh Tan Sri tadi memang menyedihkan kita. Menyedihkan kita oleh kerana UMNO sekarang telah pun, kita menerima hakikat, UMNO telah pun menurun. Kita kalau tak terima hakikat ini, maka sesuatu yang lebih buruk akan berlaku di masa akan datang. Apa yang disebutkan oleh Tan Sri Datuk tadi, bagaimana kita nak menyatukan orang-orang Melayu ni, itu pokok utama.
Kalau kita lihat dari segi agama, kita digalakkan berjemaah. Kita sekarang tak berjemaah. Oleh kerana kita tak berjemaah, maka kita tewas. Di Sabah, suatu yang amat memalukan berlaku kepada UMNO. Kita bertanding 45 kerusi, kita dapat 5 aja. Di Malaysia ni, saya yakin Johor akan menang dalam pilihan raya akan datang. Kekuatan UMNO di Johor ni masih jitu, kita yakin. Tapi bagaimana dengan negeri lain? Pada hari ini kita lihat cuma 2 negeri saja di mana UMNO boleh bangga, iaitu di Johor dan juga di Melaka. Pahang tidak? Pahang tidak? Maaf pada Datuk Fungsi Mubarak, maaf cakap, Tan Sri, Pahang tidak, Perak pun tidak. Adalah amat memalukan kita dan kita rasa terharu. Sekarang bagaimana kita minta semua pakar-pakar kita untuk meningkatkan kekuatan UMNO. Kalau tidak, orang-orang Melayu akan terpinggir. Sebagai kata Tan Sri Datuk Menteri Besar kita macam serpihan. Satu perkataan yang amat sedih lah. Bila cakap serpihan ni satu amat yang sedih. Satu lagi apa yang disebutkan oleh Datuk Rahim tadi sebagai Ketua UMNO bahagian Ledang, sudah sampai masanya pelapis-pelapis baru untuk kita ketengahkan merupakan pelapis-pelapis yang perlu hebat untuk kita calonkan dalam pilihan raya akan datang. Kalau tidak, tadi Datuk Osman Desa cakap apa tadi? Terkejut apabila PAS berjaya di Sabah 1 kursi. Tapi siapa calon dia? Siapa calon dia? Bekas pensyarah. Siapa calon dia? Jadi kita lihat di situ saja kita dah nampak bagaimana kita mesti meletakkan calon-calon yang hebat sebagai pelapis untuk masa yang akan datang. Jadi pada mereka yang masih lagi memegang jawatan, berlapang dada untuk beri peluang kepada pelapis-pelapis baru yang hebat untuk meletakkan UMNO dalam keadaan yang lebih selesa. Pada hari ini kita kata kita ada 2 negeri saja. Kita jangan fikir Johor saja. Bagaimana di peringkat pusat? Kerana peringkat pusat adalah lebih penting daripada negeri-negeri. Kalau pusat tak kuat, maka negeri-negeri juga akan terjejas. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pakar-pakar kita yang begitu ramai ini. Mudah-mudahan untuk masa-masa yang akan datang kita akan dapat meraih kemenangan yang begitu cemerlang. Khususnya di Johor ini saya kira memang menjadi kekuatan UMNO. Semua negeri mengakui begitu. Tapi bagaimana kita nak mengekalkannya? InsyaAllah kita sama-sama akan dapat mengekalkan kedudukan UMNO di Johor ini. Semoga menjadi panduan kepada negeri-negeri yang lain, insyaAllah. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kita terima pandangan itu. Pertemuan kita ini ialah untuk memulakan kita seia sekata bekerja sebagai satu pasukan. Boleh kita terima? Boleh kita buat? Boleh kita bagi sumbangan kita? Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Tan Sri juga Datuk Osman Desa, kepada tuan-tuan, puan-puan, YB yang hadir bersama. Saya tengok kita kena pulihkan semangat kita di Johor. Kita kena satukan semangat kita di Johor. Ini majlis permulaan dan kita mengharapkan lepas daripada ini kita akan boleh bergerak dalam satu pasukan yang besar di seluruh negeri Johor bagi kita menyokong kepimpinan yang ada sekarang, dan kita mesti menang di dalam pilihan raya yang akan datang. Kepada semua saya ucapkan terima kasih
Datuk Mahil selaku Ketua UMNO bahagian Paguh yang jadi tuan rumah, kami mengucapkan berbanyak terima kasih. Pihak Mubarak juga pihak veteran UMNO Negeri. Dan saya nak maklumkan Tan Sri, Paguh ni istimewa dia dah putus dah. Dalam mesyuarat jawatan kuasa dia, sebulat suara dia dah namakan siapa-siapa bakal bertanding dalam DUN yang ada 2 di Bukit Pasir dan juga di Bukit Kepong, dan diterima dengan sebulat suara. Itu saya nampak sudah menjadi satu permulaan yang sangat baik. Jadi lebih kurang kami menuntut ribuan ampun dan maaf. Ada jamuan selepas daripada ini, tapi sebelum daripada jamuan ada majlis cenderahati. Saya menutup majlis ini dengan segala hormatnya.